Three, two, Nice. Right. one. BBC 37 baru landing. Okay, so kita nak review ni. Let's go. Saya nak jadi pertama review di Malaysia KL dulu. Let's go. Okay, inilah barang dia lepas kita unboxing. Dalam kotak dia, kotak ada satu warranty card, manuals, aksesori lanyards, USB-C, ada 8 biji Allen keys. Okay, ini dia punya Allen key. Inilah dia EDC 37. Okay, depan sini ada glass breaker. Tak nak pakai pun boleh remove. Dia ada bagi dah untuk ni. So kita takkan buka lah sebab dia ni baru kan. So inilah dia. Mantap tak mantap. So kita tengok function dia. Dekat belakang ada 2 butang. Okay. Sini dia punya locking system. Sini ada OLED display. Yo, depan dia LED. Walau double. Okay. Boleh pergi 8000 lumen. Dan bateri dalam ada 2 biji 4000 mAh. Pakai 1850 built-in. Jadi 8000 mAh. Memang masa panjang lah untuk model ni. Kecil, padu, tapi cepat panas juga lah. Nak bagi tahu. Okay, on dulu. Nampak? Okay. Kita boleh pilih mode 15 lumen, 100, 400, 1500. Lepas tu, half press 3000, then 8000. Wush, panas. Okay. Inilah model dia. Tengok. Ui, bateri boleh nampak, tengok boleh pakai 150 jam. Dia dah calculate untuk kita orang. Mantap lah. Berminat inform kita orang, okay?